Orang duk bising kata harga barang mahal. Harga barang mahal, tetapi sebenarnya harga barang tak mahal, tetapi nilai ringgit kita yang jatuh. Itu kita kena tahu, dari jangka masa panjang, duit kita mengalami inflasi. Disebabkan penurunan nilai ringgit kita, maka dari sudut lain kita tengok harga barang semakin mahal. Tetapi sebenarnya nilai ringgit kita yang jatuh, sebab itulah berlaku inflasi. Jadi untuk anda yang ada kekayaan dan anda nak selamatkan kekayaan anda dari dimakan inflasi, guru saya pesan alihkan sebahagian harta anda ke dalam bentuk emas fizikal yang begini. Sama ada gold bar ataupun dinar emas. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Gold bar dalam bentuk petak begini, manakala dinar dalam bentuk shilling gold coin begini. Keduanya adalah emas 999, emas untuk pelaburan. Jadi anda nak beli emas pun kena tahu emas yang betul. Jangan beli emas yang salah. Paling anda kena ingat, beli emas mesti dapat emas. Bukan dapat emas bunian, bukan hanya dapat resit. Anda berminat video begini, boleh follow saya, dan kalau anda nak mula menabung emas di Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan juga langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.